Bayangkan tengah seronok memancing, tiba-tiba laut yang jernih bertukar jadi warna coklat pekat macam ada sesuatu bergerak dari dasar laut. Dalam masa yang sama, ada juga kisah di Sabah seorang penyelam nampak bayangan hitam besar dengan mata merah menyala mengikutinya dari bawah laut. Apa sebenarnya yang hidup dalam laut Malaysia ni? Di sini admin ingin menceritakan 5 kisah seram pemancing paling menakutkan bahagian 3. Nombor 5. Tarikan dari dasar laut. Menerusi YouTube Ashraf Channel, Razak suka lepak dengan 3 pakcik nelayan, iaitu Cik Malik, Cik Adnan dan Cik Kamal. Satu petang, Cik Kamal ajak dia pergi memukat lepas maghrib. Zak, jom ikut kami malam ni. Dia teragak-agak, tengah laut malam-malam, seramlah bang. Alah, bukan kau sorang, kami bertiga ada ni. Akhirnya Razak pun setuju. Lepas maghrib, mereka naik bot menuju ke tengah laut. Angin malam sejuk, ombak tenang. Bang, malam-malam macam ni mancing, tak ada benda kacau ke? Tanya Razak. Woi, kau ni malam-malam tengah-tengah macam ni mulut masin. Jangan cakap yang bukan-bukan, sekejap lagi macam-macam jadi. Balas salah seorang dengan nada serius. Razak terdiam. Dia duduk di tepi bot sambil tarik pukat. Banyak ikan tersangkut, tapi bila dia cuba pukat Cik Kamal, terasa berat semacam. Encik Kamal, kenapa berat sangat ni? Tarik je Zak, kuat sikit, balas Cik Kamal. Bila dia sentap kuat, terdengar bunyi berlerai bawah air. Sekelip mata tangannya ditarik dari bawah. Razak terjatuh ke laut, bot terbalik, semua orang panik. Tengah tengok tu cap, tiba-tiba tangan aku ni kan ada pukat kan. Kena tarik. Maksudnya ada benda daripada bawah tarik pukat tu. Aku pun jatuh waktu tu, hilang imbang, and then aku jatuh ke bawah. Aku terpijak dekat hujung bot tu. Dia rasa sesuatu menarik pukat dari dasar laut dengan kuat. Tangannya berdarah, nafas makin lemah. Dalam gelap dia nampak bayang seseorang jatuh ke bawah. Makin dia hampiri, bayang tu hilang. Dia cuba naik ke atas tapi tak nampak permukaan. Tiba-tiba Razak nampak tangan muncul. Dia capai dan terus pengsan. Bila dia sedar, semua pakcik tu tak basah langsung. Bang, bukan abang jatuh sekali ke bang saya? Kau jap, mana ada? Kau je tadi kena tarik dengan apa, tiba-tiba masuk dalam tu. Panik kita orang ni, duk cari-cari kau ni. Bang, bukan abang jatuh sekali ke tadi dengan saya? Mana ada engkau je tiba-tiba jatuh dalam laut, tak tahu kena tarik dengan apa. Panik kita orang ni. Kita orang cari engkau ke kiri dan kanan. Ini pun dah jauh kita orang cari engkau ni. Nasib baik nampak tangan kau terkapai-kapai ni, balas mereka. Malam tu Razak dibawa ke hospital. Badannya penuh air laut. Sampai sekarang, dia tak tahu apa yang tarik dia dari dasar laut malam tu. Nombor 4. Hilang di pot berhantu. Menurut video TikTok Santai Chill, Pali pernah ceritakan pengalaman seram yang dia sendiri alami. Malam tu, dia dan 3 orang kawan pergi memancing dekat satu pot berhampiran resort lama. Jalan nak ke situ bukan biasa-biasa, kena lalu tanah merah, celah kebun. Sebelum sampai ke pantai sunyi, waktu tu dah pukul 11 malam. Masing-masing lempar joran jauh dan duduk berasingan. Tengah syok memancing, tiba-tiba ada bau bunga semerbak, wangi tapi menyeramkan. Pali diam. Menurut Pali, dalam geng mereka ada satu kod, bila sebut lapar nak makan kat mana. Maksudnya benda tu dekat mana? Kasim terus cakap, weh aku lapar lah, nak makan kat mana ni? Kawan kau kan bila cakap, aku lapar, nak makan lah. Kawan kau akan tanya, nak makan mana? Maksudnya tanya benda tu kat mana? Benda tu kat mana? Okey. Macam ada kod. Ada kod. Takkan kita nak sebut benda tu kan? Okay. Mereka saling berpandangan masing-masing faham. Tak lama lepas tu, terdengar bunyi ranting patah. Ada benda gerak kat belakang pokok. Pali suluh tapi tak nampak apa-apa. Tiba-tiba joran Syuib melentur kuat. Ni ikan pari ni, jerit Pali. Dia ambil gancu, Kasim tolong suluh. Tapi bila mereka toleh, Syuib dah hilang. Joran dia masih terpacah tapi orangnya tak ada. Pali dengan si Kasim ni toleh balik. Kawan yang di karau tu tadi, karau ni, tarik joran dia, tak ada.
Diorang tu ada, dia tak ada. 2 jam mereka cari, tapi kosong. Tiba-tiba dari jauh kedengaran suara Lee, Kasim, aku kat sini. Suara Syuib, tapi tiada tubuh. Pali baca azan 4 penjuru. Lepas beberapa minit, barulah Syuib muncul berpeluh, pucat. Dari tadi aku cari korang, aku jalan pusing, tapi asyik balik ke tempat sama, katanya tercungap. Sejak malam tu, mereka tak pernah jejak tempat tu lagi. Selepas 2 jam tu, baru dengar suara Syuib ada dekat road dia. So dia memang ada dekat road tu Dia lah. memang dekat road dia. Tapi Kasim dengan tu tak nampak. Kasim dengan Pali tak nampak. Penduduk kampung kata pantai tu memang keras. Kadang muncul kakak cantik menyapa, tapi bila dekat, hilang macam disedut laut. Nombor 3. Wanita berendam tengah malam. Menerusi sumber blogger, seseorang telah menceritakan pengalaman kisah seram yang dialaminya. Malam tu, dia dan 3 orang kawan pergi memancing di sungai jauh dari kampung. Mereka biasanya ke tempat sunyi macam ni, cuma kali ni suasananya lain. Hening, cuma bunyi cengkerik dan deru air kedengaran. Dia pindah tempat memancing sebab tak dapat hasil. Kawannya berada di belakang, nampak bara rokok dinyalakan. Dia sempat bergurau, permisi mbah, minta ikannya ya. Tak lama dia dapat ikan besar, tapi peliknya ikan tu langsung tak melawan. Jam 1 pagi dia dah dapat 5 ekor ikan. Tapi makin lama makin seram. Angin tiba-tiba kuat, burung hantu bersahutan dan suasana jadi sunyi sangat. Dia mula rasa tak sedap hati. Baru sahaja dia nak gulungkan tali pancing, ada satu lagi ikan sambut umpan. Tapi kali ni, ikan tu langsung tak bergerak. Tiba-tiba, dari seberang sungai dia nampak seorang wanita tengah berendam. Wajahnya seram, rambut terurai, melambai ke arahnya. Dia terdiam, kaku. Siapa tu? Bisiknya perlahan. Dalam hati dia tahu tu bukan manusia. Dia terus cabut lari, sempat tengok balik, tapi kali ni wanita tu dah hilang. Tapi ada pocong pula yang berdiri atas air, kainnya lusuh menghadap tepat ke arahnya. Lari, pocong, jeritnya, dan mereka berdua lari lintas kebun tanpa sempat tengok belakang. Sampai jalan besar, dia cerita semua pada kawan-kawannya. Mereka sepakat buang semua ikan tangkapan malam tu. Sejak malam tu, dia tak pernah lagi cakap main-main bila memancing. Kadang-kadang, ucapan kecil pun boleh undang sesuatu yang bukan dari dunia manusia. Nombor 2. Bayangan hitam di dasar laut. Aku nak tunjuk sambal ikan bilis kacang aku baru beli ni. Rangup, paling best. Rasa-rasa kampung autentik. Yang memang kalau makan macam tu je pun dah cukup. Aku dah biasa tambah dengan semua jenis makanan. Memang bertambah sedap lah. Bukan tu je, ada juga dendeng balado ni. Rasa autentik. Pedas pun just nice. Tak buat kau nangis. Daging pun tebal-tebal. Takkan rasa kerikupnya. Ada juga sambal hijau ikan talam masin. Yang jenis suka makan pedas dan juga masin-masin sikit. Ini memang pilihan yang terbaik. Kalau korang nak tahu brand Tok Nasir ni, owner dia yang buat resipi nasi lemak Pak Nasir Asia tu. Bayangkan nasi lemak kat Asia tu pun dah berjuta orang beli. Memang terbukti resepi dia memang sedap lah. Sampai kat dendeng ni dibuat, memang best. Nak beli, tekan link kat bawah. Jom sambung cerita seram Top 5 Malaysia. Menurut YouTube Cengkeh Channel, Ato, seorang anak nelayan dari Sabah, masih ingat malam seram yang ubah hidupnya. Petang tu, dia lepak di pantai dengan 2 rakannya, Jamal dan Azman. Mereka rancang nak menyelam dan memanah ikan di Pantai Kelambu, Kudat Sabah, tempat yang jarang orang pergi waktu malam. Tepat jam 8 malam, mereka sampai. Laut tenang, cuma bunyi ombak memukul pantai. Mereka pisahkan kawasan masing-masing, ambil bahagian sendiri supaya tak terkena panah. Ato mula menyelam dengan lampu picit di tangan. Beberapa kali dia nampak lobster hijau besar, tapi makin dikejar makin hilang ke dalam batu. Dia ke kawasan cetek nak tengok kawan-kawan, tapi nampak samar je cahaya dari jauh. Perasaan Ato, dia rasa tak sedap hati tau. Dia cuba mengejar seekor lobster hijau, tapi lobster tu terlalu liar lah. Jarang sangat berlaku keadaan yang sebegitu. Tiba-tiba, apa tu? Bisiknya. Satu bayangan hitam bergerak perlahan di bawahnya. Takkan Jamal atau Man kot? Dia cuba panggil, Man, Mal, jangan main-main lah. Sunyi. Yang ada cuma bunyi gelembung air. Bayangan itu muncul semula, mengiringi pergerakannya. Ato mula panik, dia toleh ke atas, tiada siapa. Tiba-tiba lalu satu bayang-bayang hitam di bawah dia. Terkejut beruklah Ato. Dalam hati Ato, takkan kawan dia kot. Bila dia berdiri dan dia perhati sekeliling, tak ada sesiapa pun dekat situ.
Bila toleh ke bawah bayangan itu betul-betul di hadapan, mata merah menyala. Tanpa fikir panjang, dia buang besi panah dan berenang sepantas mungkin ke darat. Nafasnya laju, jantung berdetak kuat. Dalam ketakutan, dia terus hidupkan van dan suluh ke arah laut sambil bunyikan hon kuat-kuat, beri isyarat pada rakan-rakannya. Bayang-bayang tersebut bermata merah. Seram sangat dia rasakan pada ketika tu, pada saat dia melihat bayang-bayang tu. Dalam van, dia ternampak surah ayat kursi di tepi cermin. Dia baca perlahan dan rasa tenang mula datang. Bila Jamal dan Azman naik ke darat, dia ceritakan semuanya. Tapi Jamal cuma senyum. Aku dah biasa terserempak dengan makhluk-makhluk laut sepanjang bekerja jadi nelayan ni, tapi aku tak pernah serik sejak malam tu atau tak pernah lagi turun menyelam di laut. Nombor 1. Sumpahan telur di laut. Menerusi video TikTok The Kainis, Laiman pernah ceritakan satu pengalaman seram waktu dia keluar memancing. Dia ada bot sendiri yang diletakkan di jeti dan kat situ tinggal seorang lelaki bernama Mat, orang yang bela beberapa ekor ayam. Suatu petang, Laiman, 2 orang kawannya dan anak salah seorang daripada mereka naik bot nak pergi memancing. Tengah kemas bot, Laiman terjumpa 5 biji telur ayam. Dia terus pergi pulangkan pada Mat. Mereka bertolak ke port biasa sekitar jam 8 malam. Sampai saja anak kawannya tegur, Uncle, kenapa air dekat sini kotor? Macam warna coklat." Laiman pun suluh betul, air tu memang keruh. Dia pun cakap, tak apa, kita pindah tempat lain. Tapi bila dah bergerak 500 meter, budak tu menjerit lagi. Dia bagi tahu dekat Laiman, Uncle, kenapa air dekat sini kotor? Laiman ni pun ambil torchlight dia dan dia suruh dekat laut dan dia tengok memang air dekat situ kotor, color coklat-coklat macam air teh tarik yang macam dekat sungai tu. Uncle, air dekat sini kotor jugalah, sama macam tempat tadi. Hati Laiman mula rasa tak sedap. Itu kali pertama air laut di kawasan tu berubah macam tu. Dia pun bawa bot ke belakang pulau, tempat yang biasanya airnya jernih. Air dekat sini okey tak? Tanya Laiman. Okey, dekat sini okey Uncle, jawab budak tu. Tapi belum sampai 3 minit, budak tu bersuara lagi. Uncle, kenapa air dekat sini tiba-tiba kotor macam tempat tadi Balas anak rakannya itu. Laiman tengok memang betul. Laut tu tiba-tiba jadi keruh gelap. Salah seorang kawannya tiba-tiba tanya, Laiman, kau ada bawa telur lagi ke? Laiman terdiam. Dia baru perasan ada sebiji telur tertinggal dalam bot. Sekelip mata angin kuat datang. Laut bergelora, bot bergoyang. Bulan masa tu salah seorang kawan Laiman, dia tanya Laiman, Laiman, kau bawa telur ke? Laiman masa tu betul-betul terkejut. Rupanya ada sebiji telur yang tertinggal dalam bot dia. Dan tiba-tiba masa tu cuaca bertukar menjadi ribut. Laiman terus hidupkan enjin dan baca doa kuat-kuat. Bila sampai di jeti, dia campak telur tu jauh ke darat. Tak lama lepas tu, cuaca terus tenang balik. Kadang-kadang, laut dan sungai yang nampak tenang sebenarnya menyimpan rahsia yang tak mampu dijelaskan manusia. Dari telur yang membawa sumpahan, bayangan hitam di dasar laut, hingga suara gaib yang memanggil di port sunyi. Semua kisah ni tunjuk satu perkara, alam ni luas dan bukan semua yang hidup di dalamnya berasal dari dunia kita. Jom komen bila kau memancing tengah malam. Siapa sebenarnya yang sedang memerhati dari dalam air? Komen juga kisah pemancing part 3. Manakah paling seram? Komen juga idea video seterusnya. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit.